Ketam. Ketam apa ni entah? Ketam apa ni? Besar. Saiz. Ha. Makan dalam. Okey. Polos. Bolos besar. Sejuk ai. Mandi. Tak mandi. Nak ambil betong luar . Pukul 6.30 pagi di Rumah Rakit Villa. Semua dah tidur. Semalam dia orang mancing sampai pukul 3 pagi. 3-4 pagi. Tengok apa hasil. Bunyi generator kuat. Suasana pagi di Rumah Rakit. Sekarang dah pukul 7 lebih. Sejuk, tenang. Kalau boleh nak hari-hari macam ni. Boleh. Hari-hari nak macam ni. Seronok. Bising tu bunyi generator. Malam je ni pakai generator. Sini tak ada solar. Masih lagi pakai generator. Kalau Rumah Rakit dekat Kedah, dah pakai solar dah semua. Bila pakai solar ni tak boleh charge telefon lah. Kalau pakai generator bolehlah kita charge telefon. Waktu kalau Rumah Rakit Kedah biasa pagi-pagi, hari kedua kita orang tak ada video sebab semua bateri dah mati. Pakcik dah bangun lah. Pakcik tidur pukul berapa semalam? Pukul 3, pukul 4 semalam tidur. Dapat ikan besar.
Adam. Siap Adam. Abang Adam lari ikut tiang dia dapat apa ni? Apa ni? Ikan belang-belang apa? Gerut Ikan gerut. Wah. So nanti next time datang datang lagi. Ha? Kenduri lagi? Dah masa dia tu. Empat. Time dia. Pak Long dah 4 ekor kenduri. Banyak-banyak lagi. Itu memang dahsyat. Pancing kepit kat kaki. Mana satu dia nak kontrol? Macam pukul 2 pagi semalam lah. Ha. Tengah tidur dia lah yang seorang. Apa Marisa? Orang tengah berjemur. Korang semua tidur lah. Boleh. Wah, gerut. Gerut. Ini baru ada barang. Ya. Hai, tak tahulah kenapa hari ni buntal daripada semalam sampai pagi ni. Asyik dapat buntal je. Hai. Kuasa dah dekat 12 ekor aku punya buntal ni. Semalam sepetang dapat buntal. Apalah nasib. Ikan apa ni ah? Gelama So macam lain. Lah apa tu? Alah, ikan kunyit dah. Ikan apa Ni bukan gelama. Kisi. Krisi. Takkan krisi kot. Krisi je. Kan? Krisi ni. Krisi. Bukan gelama. Krisi. Oh, pakai bulu ni. Yeay. Di sebelah buntal ada krisi rupanya. Dan anak talang. Anak talang tu boleh pakai ni Ni bukan anak talang ni, tamban. Oi, ni ikan umpan pakai puluh kosong kan? Pakai puluh cepat. Anak tamban. Tempat balik. Wah, ada tamban pagi ni. Mata kosong. Pakai mata kosong. Dia tunjuk dia kat ikan ni. Oh, tamban. Okey. Siakap. Allah. Masuk pula. Ni joran patah semalam. Oh, patah 3. Malam pakcik ikan besar katnya. Patah 3. Ikan besar tu. Tukar pot lah. Ui, buntal. Mak buntal. Hai tu, doa dia. Dengki. Alah. Anak tamban tadi. Oh, dia punya penat dengan ayah tu. Batu dah bengkok. Kenapa batu tu? Kenapa batu tu? Panjang cerita ni. Oh, yang lepas kena empas tu. Takkanlah sama macam tu sekali. Mananya? Bengkok dia tahu tu. Simpan lah batu ni. Buat kenangan. Akhirnya setelah 15-16 ekor buntal. Dah boleh belas dah. Semalam sementara petang je dah. Apa pasal bumbung tu? Dah macam goyang. Gerut. Pakcik gerut, cik. Tom. Turun adik. Ketam. Ketam apa ni entah? Ketam apa ni? Ketam bulu. Macam mana ni? Apa? Sayang. Okey. Jom kita bergambar sama-sama. Wah, sampai tahap nanti tu maknanya betul-betul down dia. Kuat kan? Boycott ChatGPT. Memang faham perasaan tu, dah penat menunggu. Macam ni pernah kena. Kita dapat ketam.
Semoga dapat 1 strike sebelum balik. Tak apa ni ah. Semoga. Oh, takutlah sepit dia. Ambil lah. Masak apa sedap? Ha? Masak apa sedap? Sambal, goreng sambal. Tapi dia berbulu-bulu ah. Dia makan ke pakcik? Sambal tu. Boleh lah, boleh makan. Ambil je. Boleh. Letak je dalam tong. Tak. Miau, bawa balik Miau. Ha. Pakcik bawa balik. Sepek dengan moncong ada. Bawa balik suruh makcik buat tom yum. Tom yum ketam. Ambil lah dek. Letak dalam pinggan. Ini kan king crab. Semalam kan suka crab. Aku dia dapat. Bang, ayo lah. Masalah baju. Aduh, nak balik. Pak Alam masih biasa, Pak Alam masuk dulu. Ya. Siap. Dah pegang. Mana ikan-ikan tu? Letaklah. Bye. 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 Dah, dah jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan. Tahun depan. Jumpa ikan buntal tahun depan. Penting masuk dulu Pak Alam. Kita dah habis trip mancing di Rumah Rakit Villa. Kemas-kemas dah siap. Kita akan balik. Barang. Bahaya lah duduk kat situ, takut kaki dia tersepit. Ah, sampah. Sampah. Elok dia ada lidi. Cucuk tangan. Jumpa tahun depan. Ke hujung tahun. Lesen awal tahun dah ada. Lesen hujung tahun pula. Dia kena 6 bulan renew. Lesen buntal. Adam tengah. Merah depan sana. Ham ke belakang. Semalam tu dah stable dah. Nanti kan kau yang bawa ni. Mak Uda sini. Adik masuk dulu. Adik duduk kat Chow. So semalam penuh hari ni dah kurang. Kamu depan. Adik tertinggal ke? Bismillahirrahmanirrahim. Pada kurang. Okey. Abang ke sana. Okey. Sini. Betul. Tengah. Awak sini. Please kat depan. Dia orang bersila 3 orang malam. Okey. Ajak pula dia. Sangkut. Sudah berat sekali. Sengit. Okey dah. Okey. Alhamdulillah. Siap. Cuba apa? Boleh makan ikan? Tok Ham nak balik Ham nanti. Dia ada yang campur.
Cas malam balik dapat cas habis sikit semalam lagi. Orang main letak ni. Malam sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Masih duduk atas apa? Masih bercangkung ke? Duduk atas apa? Tak ada tempat nak pegang ni aku rasa. Macam macam takut. Tadi. Tak ada tempat nak pegang ni rasa macam tak ni lah. Tuan baik tau bagi ikan makan. Ya. Ada ikan nak makan. Besar. Dia makan ikan. Besar. Panjangnya. Apa bang? Ada orang call dia. Mati dah malam pun dia sikit. Kan? Dah dekat-dekat ni. Kita kata kat situ. Tak. Ada kerusi malas. Ya. Hei. Jangan berani-berani. Ada buah. Oh, yo. Bukan tempat semalam. Ha? Nak datang lagi? Tak. Nak datang lagi? Boleh? Boleh je. Cepatlah sampai JP. Masih. Orang bela apa? Bela ikan. Minum air masin. Oh, situ ada mancing ke? Okay, dah sampai JT. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lega nampak JT ni jadi lega. Lega sangat. Allah. Tangan. Tangan tepi kakak. Oh, sampai sana. Tangan jaga tangan. Jangan datang ke tepi. Alhamdulillah sampai. Tu ada orang nak naik pula.
Alhamdulillah. Tali kat belakang rumah. Tali tengah. Ni kat kanan. Ikat tiang. Jaga licin tau. Macet tali kat. Ikat perambut. Ikat boleh naik Dah boleh lah. Dah, seorang-seorang. Seorang-seorang. Ui. Ni budak. Hui. Jom. Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ni. Tu. Tingginya. Pegang. Saya okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah sampai. Okey. So, letak beg dekat situ. Mak, lepas ni nak pergi mana? Balik. Tak boleh makan-makan. Siap. Alhamdulillah. Mau nak makan ke tak nak? Hantar Nak suruh Ham kan okey. minum boleh nak. Hantar nak dah. Ni lah. Jom. Ya ke? Lagi Sebab apa? Tak dapat Robux. Satu lagu je. Ayah, Baba kata lagi satu lagu dapat Robux. Jom jalan. RM4 je. RM4.80. Adik bawa kursi dua tu. Mau nak bawa beg makanan. Antara dua tu lah. Sama je beg tu. Kita dah siap. Jom kita pergi makan. Halo. Halo. Hola. Oh, lenguhnya kaki. Sakit lutut. Banyak tangga. Setiap kali balik dari sini mesti jadi macam ni. Banyak tangga. Kan? Pintu tak dapat. So, kita lepak makan dekat Wat Sempo. Wat Sempo ke Wat Sempoi? Goyang lah. Kamera tak gimbal, tak ada gimbal. Pintu air belakang lalang. Sate. Bakso nasi ayam bihun sup. ABC, sedapnya ABC. Oh. Dekat sini boleh ikat. Tak tandas. Boleh. Tak lah tolong panas. Okay. Mana? Kita orang ada 14 orang. Combine meja. Boleh? Sini. Dia kat sini. Tak, dia nak combine. Boleh angkat ke? Boleh. Boleh. Nak tolong. Sekejap.